peradaban kita bangunkan, bina kota, bina insan, dari budi jadi budaya, bina asas kemampanan, kesejahteraan masa depan. Ayo seluruh anak Pertiwi, bangunkan Malaysia madani, sepenuh hati, jiwa, semangat, terus meyakini Malaysia madani. Ayo seluruh anak Pertiwi, semarakkan Malaysia madani, sepenuh hati, jiwa, semangat, terus meyakini Malaysia madani. Keyakinan jadi ikutan, pendirian jiwa ihsan, nilai hormat keras diminda, daya cipta luar biasa, kesejahteraan masa depan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kembali bersama dengan kami dalam rancangan Influencer at Japan yang sentiasa akan membawakan topik-topik yang menarik untuk dikupaskan atau dibincangkan. Jadi sebelum kami mulakan, saya ingin mengajak semua penonton di luar sana untuk sentiasa like, follow dan share ke semua media sosial kami, Jabatan Penerangan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Jadi, tanpa membuang masa, pada hari ini kita akan membawakan satu, boleh dikatakan topik yang agak menarik, iaitu tentang PPAM. Jadi, apakah itu PPAM? Jadi, mesti penonton-penonton di luar sana ingin tahu. Kita terus bersama dengan panel kita, iaitu Yang Berhormat Encik Muhammad Izzuan Nur Zaihan bin Jamil, iaitu Pengarah Unit Perumahan Penjawat Awam Jabatan Perdana Menteri. Okey, Assalamualaikum Encik Izzuan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, jadi untuk penonton di luar ni, diorang biasa dengar PPM ni, tahu Encik Izzuan, dia kata PPM, tapi apakah PPM tu Encik Izzuan? Dan diorang pun nak tahu juga siapa yang layak nak mohon PPM Encik Izzuan. Okey, terima kasih Cik Hafizi. Pertamanya terima kasih banyak kepada Jabatan Penerangan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur yang sudi berikan peluang untuk Unit Perumahan Penjawat Awam Malaysia Jabatan Perdana Menteri untuk memperkenalkan PPM, dan juga seterusnya kita menyampaikan fungsi supaya penjawat awam semua dapat mendapat manfaat daripada program yang dihasilkan oleh kerajaan ini. Okey, untuk perumahan penjawat awam ni objektifnya diwujudkan ialah untuk memberi peluang kepada penjawat awam, khususnya yang berpendapatan rendah dan sederhana, memiliki rumah, terutamanya di bandar-bandar besar lah Cik Fizi kan, yang mana cabaran yang dihadapi oleh penjawat awam ni ialah harga rumah yang sangat tinggi. Betul. Harga pasaran. Jadi dengan adanya program ini, penjawat awam bakal dibantu untuk membeli rumah yang harganya lebih rendah dari harga pasaran. Dan yang baiknya, hasrat program ini, kerajaan memberi peluang kepada semua penjawat awam yang berkhidmat di perkhidmatan persekutuan
negeri, Badan Berkanun Persekutuan, Badan Berkanun Negeri, pihak berkuasa tempatan, semuanya layak untuk memohon membeli rumah melalui program PPAM ni. Dan apabila permohonan daripada penjawat awam itu kita terima, jadi pemilihan akan dibuat di dalam jawatankuasa dan jawatankuasa akan memberi keutamaan kepada penjawat awam yang berpendapatan rendah, satu, dan yang kedua bagi mereka yang baru kali pertama hendak memiliki rumah. Itulah yang pengenalan berkenaan dengan program PPM ini. Jadi kalau nak ikutkan tadi yang Cik Izzuan ulas tadi, kita katakan sebenarnya banyak kategori ya, apa orang yang boleh layak, individu yang boleh layak. Jadi agak rugi kalau tidak memohon PPM Cik Izzuan kan. Jadi kita nak tahulah macam untuk buat masa ni PPM ni terutamanya di Kuala Lumpur ni Cik Izzuan apakah projek yang masih tengah berjalan Cik Izzuan? Okey, di Kuala Lumpur ni memang permintaan sangat tinggi. Kalau melihat kepada data di dalam sistem PPAM, masih terdapat sejumlah 20,000 pemohon penjawat awam yang memohon untuk membeli rumah di Kuala Lumpur. Okey, dan pada masa ini kita ada 2 projek PPM yang sedang berjalan di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Satu ialah PPAM Kisar Kiara yang terletak lokasinya sangat strategik di Mount Kiara, Kuala Lumpur, dengan harganya bermula daripada RM330,000 dengan keluasan 1,050 kaki persegi, saiz pun luas. Harga sangat berpatutan untuk kawasan Mount Kiara ni, sebagaimana kita sedia maklum, merupakan kawasan yang premium, yang harga hartanahnya sangat tinggi. Dan di dalam artikel yang ada kajian yang dijalankan, kawasan Mount Kiara ni merupakan kawasan yang nilai sewa paling tinggi di Kuala Lumpur. Okey, itu satu, ada 800 unit di Kisar Kiara ini. Dan projek kedua yang sedang dibuka kepada penjawat awam dalam program PPAM di Kuala Lumpur ni ialah residensi tepian tasik di Sungai Besi. Yang ini pun harganya RM300,000 mengikut lingkungan dasar rumah mampu milik negara dengan keluasannya 1,012 kaki persegi. Jadi kedua-dua lokasi ini mempunyai keistimewaan masing-masing, kelebihan masing-masing, yang mana Mount Kiara ni ialah kawasan yang betul-betul di kawasan Bandaraya Kuala Lumpur. Mampiran kalau penjawat awam yang bertugas di Parlimen, di Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, Jabatan Kerja Raya. Jadi ini lokasinya hampir. Dan untuk di tepian tasik Sungai Besi ni pula dia punya kelebihannya akses lah, yang mana boleh ke Putrajaya pun melalui bas raya, ataupun di sana ada stesen LRT, MRT dan berhampiran dengan terminal bersepadu selatan. Jadi untuk kedua-dua ini dilengkapi dengan semua kemudahan penduduk yang lengkap seperti surau, taman permainan, dewan serbaguna, dan juga yang menarik minat ramai penjawat awam ni, dua-dua rumah PPAM di Kuala Lumpur ni ada kolam renang tersendirilah. Ini untuk rekreasi, untuk anak-anak semua boleh memanfaatkan kemudahan ini. Jadi untuk penonton di luar sana dengar tadi ada 2 projek Cik Izzuan kata yang masih lagi tengah berlangsung ni. Jadi kalau orang kata boleh rebut peluang ni, kita terus ke laman web PPAM ni untuk lihat sendiri kata keunikan, keistimewaan antara 2 projek ni, betul Cik Izzuan Ya. Okey. Jadi Cik Izzuan, lagi kita nak tahu kan, PPAM ni juga kita katakan diletakkan di bawah RMK 12. Jadi sepanjang PPAM ni, apakah pencapaian PPAM dalam untuk RMK 12 ni Cik Izzuan? Okey, berkenaan dengan RMK 12, alhamdulillah kita diberikan sasaran untuk 28,000 unit rumah penyediaannya. Jadi sepanjang RMK 12 daripada 2021 hingga 2025 yang lalu, kita telah dapat mencapai 98% lah daripada 28,000 tu, yang mana penjawat-penjawat awam di seluruh negara ni sejumlah 27,565 penjawat awam telah mendapat manfaat melalui program ni. Dan Cik Hafizi, yang menariknya, kita menerima sambutan yang sangat memberangsangkan. Terdapat seramai 241,000 penjawat awam yang mohon PPAM ni di seluruh negara. Ya, dan daripada 241,000 ni,
masih lagi berbaki ya, ataupun yang masih menunggu untuk memiliki PPM ni sejumlah 116,000 penjual awam. Jadi itulah hasrat besar penjual awam seluruh negara untuk memanfaatkan pembelian rumah melalui program inilah. Dan satu lagi saya suka cerita nak kongsikan bahawa penjual awam yang menerima manfaat dalam program ni 91% daripada mereka adalah penjual awam berpendapatan di bawah RM6,000 sebulan. Jadi inilah kumpulan sasar yang benar-benar dibantu oleh kerajaan melalui program PPM ini. Okay, Cik Zuan, kalau tadi tu kita cerita daripada tahun 2021 ke tahun 2025. Jadi sekarang ni kita berada di tahun 2026 ni, Cik Zuan. Yang kata pun masih di awal tahun lah boleh dikatakan, baru masuk bulan 4 ni kan. Jadi kita nak tahu apakah fokus perancangan PPM untuk sepanjang tahun 2026 ni. Okey, berkenaan dengan perancangan dan fokus pada tahun ini, sebagaimana yang dihasratkan oleh Yang Bahagia Tan Sri Ketua Setiausaha Negara selaku pengurusi Perumahan Penjual Awam Malaysia ni, Tan Sri dalam amanat tahun 2026 ada menyebutkan bahawa tahun ini adalah tahun pelaksanaan pantas dan impak tinggi. Okay, dan seiring dengan itu kita pun memperkukuhkan kita punya proses penyediaan rumah untuk bagi peluang kepada penjual awam memiliki rumah. Satunya, kita sedang membuat padanan yang lebih tepat bersama dengan data daripada Jabatan Perumahan Negara, yang mana kita nak padankan dari segi bekalan rumah yang telah diluluskan oleh Jabatan Perumahan Negara KPKT dengan keperluan dan kemampuan penjual awam. Jadi dengan adanya padanan yang tepat, kita dapat membantu kumpulan sasar yang tepat lah, maksudnya bagi mereka yang bergaji 3,000 contohnya, kemampuan harga rumah untuk sesuai dengan kemampuan pinjaman mereka dalam 250,000 ke bawah. Jadi padanan ini yang kita sedang cuba dapatkan yang lebih tepat supaya memenuhi benar-benar kemampuan penjual awam itu sendiri. Dan dengan adanya kaedah begitu, kita dapat memanfaatkan peruntukan dalam rancangan Malaysia 13 ini dengan apa yang diperlukan oleh penjual awam lah kan. Dan dengan itu juga kita menyambut seruan kerajaan di bawah rancangan Malaysia juga, yang mana menyatakan negara kita sedang menuju ke arah negara berasaskan artificial intelligence, kecerdasan buatan. Jadi seiring dengan itu, PPAM sedang mengorak langkah untuk mengadaptasi kita punya pelaksanaan ni dengan AI supaya boleh membuat data analitik dan juga padanan yang lebih tepat berdasarkan data-data permohonan yang sedia ada dalam sistem kita. Okay, jadi Cik Zuan, kita katakan PPM ni, kalaukah ada yang penjual awam yang masih lagi belum memiliki rumah ni, namun dia berminat untuk mohon rumah PPM ni, jadi kita nak tahu prosedur dia yang perlu dilakukan, Cik Zuan. Okey, berkenaan dengan prosedur ni, penjual awam satunya boleh melayari portal PPM www.ppam.gov.my. Di sini kita boleh melihat semua rumah-rumah yang ada dalam program ni untuk dipohon oleh penjual awam, dan penjual awam boleh berdaftar semua maklumat dan butiran penjual awam tu upload terus ke portal. Jadi kita tak ada lagi submission ataupun permohonan yang dikemukakan secara hard copy ataupun borang lah kan. Kita pun ke arah pendigitalan. Okey, yang keduanya, peluang memiliki rumah ni kita penjual awam wajar manfaatkan kerana kita ada pengumuman bajet oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dalam peruntukan bajet 2026 ni. Satu keistimewaannya ialah alhamdulillah gaji penjual awam telah pun naik sehingga 15%. Terima kasih kepada kerajaan. Apabila penjual awam gajinya meningkat, maka lembaga pembiayaan perumahan sektor awam pun dah menaikkan kadar kelayakan pinjaman kepada penjual awam untuk beli rumah. Jadi daripada situ, bila had pinjaman tu menaik, memberikan lebih peluang lah kan, seiring dengan kenaikan gaji. Dan yang ketiga, berita baik yang kerajaan umumkan baru-baru ni ialah bagi penjual awam kontrak.
Jadi kerajaan menyediakan peluang melalui syarikat jaminan kredit perumahan untuk bantu penjual awam kontrak ni beli rumah. Sebab yang penjual awam kontrak ni mereka tak ada kelayakan untuk LPPSA. Betul. Jadi ada mekanisme syarikat jaminan kredit perumahan untuk bantu penjual awam kontrak, macam guru kemas kontrak ataupun kita ada guru kontrak, pensyarah kontrak, doktor kontrak. Jadi kumpulan sasar begini boleh memanfaatkan SJKP untuk pinjaman membeli rumah. Jadi kata apa, memang terbuka betul. Kata kalau siapa-siapa yang apa kata dalam perkhidmatan awam ni status kontrak dia tetap boleh mohon Ya. Jadi katakanlah tadi kita dah mohon melalui laman web PPM tadi, anda kata terpilih dan ditawarkan kan. Jadi dia pun fikir-fikirkan kalau dah dapat ni, adakah agensi ataupun bank yang boleh membantu untuk menawarkan pembiayaan PPM ni? Okey, dengan pembiayaan biasalah kan kita beli rumah ni tentunya akan ambil pinjaman sama ada bank ke LPPSA kan. Jadi bagi penjual awam yang tetap, kelebihan yang ada ialah pinjaman LPPSA memandangkan kadar faedahnya begitu baik, 4% sepanjang pinjaman. Dan bagi penjual awam yang macam mungkin kelayakan dari segi LPPSA ataupun memang atas pilihan sendiri nak menggunakan pinjaman daripada institusi bank-bank komersial ni, juga kita tak ada halangan. Proses tu boleh dibuat sama ada bank komersial ataupun bank koperasi ataupun bank simpanan nasional, MBSB dan sebagainya. Ruang tu dibuka luas kerana yang utamanya penjual awam itu mendapat peluang untuk memiliki rumah. Jadi apabila memiliki rumah ni bukan sekadar fizikal ruang rumah, namun begitu adalah sebuah kehidupan untuk penjual awam itu dan juga keluarga mereka. Jadi untuk penonton di luar sana, Cik Zon, dia nak tahu lagi sekali tadi pasal PPM ni, macam mana cara nak dapatkan maklumat tadi pasal projek-projek yang berkaitan ni? Okey, ya, satu memang saluran utama yang rasmi ataupun yang secara formal memang melalui portal www.ppam.gov.my. dan kita juga seperti mana trend masa kini, kita pun melalui media-media sosial. Jadi projek-projek baru yang kita bawa dan hebahkan dalam Facebook PPM, Perumahan Penjawat Awam Malaysia, Jabatan Perdana Menteri, dan juga kita ada Instagram PPM yang mana maklumat-maklumat berkenaan dengan pelancaran projek baru, penawaran baru, aktiviti-aktiviti promosi yang dijalankan untuk mereka hadir sendiri, seperti contohnya di program Madani Rakyat di negeri-negeri yang kita melibatkan diri. Jadi kita boleh diakses dan boleh ditemui di tempat-tempat yang saya nyata tadi, portal, Facebook, Instagram dan juga program Madani Rakyat yang turun ke diri negeri mengikut jadual yang telah diaturkan. Jadi untuk penonton luar sana, kalau boleh terus bookmark lah website tu www.ppm.gov.my. Bookmark terus, simpan. Lepas ni boleh tahu terus projek apa yang ada. Ya. Okey, jadi Cik Zon ada katakan macam pesanan ke apa-apa untuk kita punya penonton di luar sana? Okey, untuk penonton khususnya penjual awam, ambillah peluang ini kerana inilah peluang dan ruang yang diberikan oleh kerajaan untuk mengiktiraf sumbangan besar penjual awam di seluruh negara kepada perkhidmatan awam selaku tulang belakang kepada perkhidmatan awam yang melaksanakan dasar-dasar negara. Dan yang keduanya ialah apabila penjual awam berhasrat untuk membeli rumah ni, inilah program yang paling sesuai untuk mereka. Jadi saya juga mengambil peluang ini merakamkan berbanyak-banyak terima kasih kepada cawangan media cyber Jabatan Penerangan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur atas peluang yang diberikan untuk kita sama kongsikan maklumat dan juga bagaimana pelaksanaan PPM ini untuk manfaat penjual awam keseluruhannya. Okey, terima kasih banyak Cik Zon. Semoga macam Cik Zon kata tadi, semoga perkongsian ini membawa manfaat kepada semua penjual awam di luar sana. Jadi kita akan bertemu untuk di edisi yang seterusnya. Jangan lupa saksikan Influencer at Japan. Sekian, terima kasih. Terima kasih.
sangat berpuas hati lah. Ya, sebab dia 2 tingkat dan mampu milik untuk selesa seisi keluarga saya, isteri saya dan anak-anak saya lah. Terima kasih Pipa Madani. Saya berasa sangat gembira sebab saya dapat memiliki rumah pertama saya dengan harga yang sangat mampu milik. Dan saya juga sangat berterima kasih kepada pihak kerajaan, terutamanya pihak PPAM Madani kerana telah membantu saya merealisasikan impian saya memiliki rumah idaman saya. Terima kasih PPAM Madani.